Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Oh, semangat betul hari ni. Semua ada makan ke? Belum. Anda tak makan lagi? Tunggu air mati. Okey, nanti waktu rehat makan. Okey, rehat nak makan nanti boleh lagi. Ada tempat ego lewat. Sebab cikgu dah lambat. Lambat lah tu. Tak apa-apa. Okey, jom kita tarik nafas dulu sebelum kita belajar. Okey. 3 kali, okey? Okey. 1 2. Okey, tahan sekali. 3. Okey. Sekejap, oi. Percaya ni? Ya. Saya agak betul hari ni. Kemah macam ni lah. Betul murid sekolah. Sulah Budiman. Sulah Budiman. Tak ingat sekolah kita nama apa? Ya, Sulah Budiman. Okey, bagus. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu nak bagi kamu berfikir sikit. Nak tengok, nak kamu menilai lah gambar cikgu bagi ni. Okey, di sini ada 2 gambar cikgu bagi. Okey, yang first ni, apa yang kamu nampak pada gambar first ni? Okey, seorang yang muda lagi. Ahli koprak. Ali Koprak, okey. Seorang lelaki yang berkejaya. Okey, lelaki berkejaya. Cikgu. Okey, yang kedua pula gambar ni. Apa yang awak nampak? Ketua kampung. Ketua kampung. Okey, pakcik tua, okey ketua kampung lagi. Tok dalam. Tok dalam. Ada misal, okey betul-betul tu. Okey, kita balik pada gambar seterusnya pula. Okey, gambar seterusnya. Usaidi. Masih duit dah. Dia seorang yang suka kepada wang. Okey, kita tengok dia ni, mata dia pun dah nampak wang, betul tak? Cikgu pun nampak wang juga ni. Okey, yang ni macam lelaki tua botak tengah yang bermata duitan. Kalau kejadian pula, cuba awak rasa macam mana? Jaga alam sekitar. Jaga alam sekitar. Jaga alam sekitar lagi apa awak nampak lagi? Tanah-tanah pokok. Tanah-tanah pokok, jaga alam sekitar. Memelihara alam sekitar, jaga alam flora fauna. Okey. Beralih pada gambar seterusnya pula. Okey. Gambar ni apa yang awak dapat menilai, dapat huraikan melalui gambar ni? Menyuarakan pendapat. Okey. Seorang yang berani. Seorang yang berani, Berdebat. seorang yang berdebat, mengemukakan pendapat. Lagi apa awak nampak? Seorang yang garang. Bijak, garang, muda, berani bercakap, betul tak? Masyarakat yang tengah berkumpul. Masyarakat yang berkumpul. Jadi macam awak tengok gambar, awak kata berani bercakap. Jadi cikgu pun nak awak semua pun beranilah bercakap sesuatu kita dalam PDP pembelajaran ya. Janganlah senyap je, okey? Kita happy. Okey, gambar seterusnya pula beralih kepada. Okey, ada 2 gambar di sini. Kita pergi ke gambar sebelah kanan dulu. Okey, apa yang awak nampak gambar ni? Panas barang. Panas barat. Seorang lelaki suka marah kepada orang lain. Okey, suka marah. Panas barang. Lagi? Menuding jari. Okey, menunding jari. Seorang yang Suka menyalahkan orang lain. yang buruk. Yang buruk suka menyalahkan orang. Jadi semua ni benda tak elok, betul tak? Janganlah amal tadi, okey? Seterusnya, tengok ni gambar apa yang nampak? Seorang Macam memberi pendapat. Kanan berani. dia berani bersuara. bersuara. Okey, berani suara. Seorang yang mahir berkepimpinan. Mahir kepimpinan. Lagi. Okey, apa yang awak bagi tahu semua betul yang awak katakan tadi. Tak ada yang salah. Okey, seperti tadi saya beritahu yang awak nampak lelaki muda, koprak, berkejaya, lelaki tua, mungkin ketua kampung, okey. Susunya awak menilai dari segi gambar awak nampak dia seorang panas barat, berani menegakkan keadilan, berani mengungkapkan pendapat, okey. Semua tu awak dapat huraikan melalui gambar, betul tak? Okey, jadi sebelum kita akan masukkan. Jadi kita akan belajar pada hari ini ialah watak dan perwatakan, iaitu dalam cerpen Bukit Emas. Okey, semua faham tak? Semua dah baca tak pasal watak dan perwatakan?
lebih lanjut, okey? Ini Okey,